Saya nak habaq kat tuan-tuan tadi. Kerajaan Madani ditubuhkan dengan sokongan 30 kerusi Barisan Nasional. Selama 3 tahun, RCI diperam, direndam. Selepas orang petikai, Pak Saipah ambil masa 3 tahun untuk dedahkan. Dia kata kami nak repair tabung haji dulu. Pala otak hang. Hang ambil orang ni semua kerana mereka ada kes. Tapi dia kena hang nak menghisap madu daripada mereka. Hang simpan buah ketiak hang. Betul? Dia simpan RCI takut orang tahu. Takut terdedah siapa yang bersalah. Dia simpan buah ketiak pasal dia nak guna 30 orang ni. Dia nak ambil madu dulu. Dia nak ambil kesempatan. Diambil mereka untuk kepentingan diri. Pakatan Harapan. Bila nampak rakan-rakan kita ni sedang diri dah nak patah balik kat kita, didedahkanlah semua sebagai ugutan. Jahatnya PH ni tuan-tuan. Sebagai ugutan. Bukan nak cari kebenaran. Bukan nak cari ketelusan. Bukan. Mereka ni afterthought saja benda tu semua. Pikiran terkemudian. Mereka nak ambil kesempatan. Tubuh kerajaan. Dah hisap madu. Sepah dibuang. Hari ini mereka dedahlah RCI itu. Kita tak lindung siapa-siapa. Siapa yang bersalah. Selamat jalan masuk dalam. Hang tanggung sendiri.